Pedasan yang dirasai, anda pasti jatuh hati. Air boleh refill ke? Tapi ni macam sari. Uish. Dia tadi semalam sampai. Sambal kacang dengan sambal ayam. Poket baru tak bawa tadi. Ini sambal ayam penyet. Sambal hijau. Ha. Kau tak mana dia? Tersedap memang. Assalamualaikum, welcome back to my guys. So hari ni kita berada di Jogja Ayam Gepuk. Katanya Jogja Ayam Gepuk ni sedap. Jadi aku, Anetok dan Eri, Rocky mau makan di Ayam Gepuk Jogja. Prima Sojana Kajang. Mari. Oh, inilah dia Jogja Ayam Gepuk dekat Prima Sojana Kajang. Meja banyak. Ni boleh ni. Kepedasan yang dirasai, anda pasti jatuh hati. So ada beberapa menu dia. Menu yang famous mana kak? Yang tadi sama set gepuk. Inilah set A ya. Yang dia ada kubis goreng. Yang ni ada kubis goreng. Faham. So dia punya set A ni dalam RM14. Yang ada air lah. Kalau yang RM12.50 ni yang tak ada air. So saya nak yang set A ada air, RM14. Sambal biasa atau pedas? Pedas tak ada kacang. Yang biasa nanti saya nak kacang. Saya nak biasa. Ais dia atas teh ais. Teh ais. Air boleh refill ke? Air tak boleh biasa sambal je. Nasi sambal je. Okey, alright. Okey, dah dapat, dah bayar. Air dah sampai. Nasi mana bang? Bang. Belum eh. So nanti nasi dihantar, kita tak perlu ambil ataupun tunggulah. Bang. Okeylah. Tengok aku punya dah sampai. Eri punya baru order dah sampai juga. Ha? Baru order. Dah sampai dah. Tapi ni macam sari. Ini ayam penyet. Ini baru ayam gepuk sambal dia. Tapi tak apa. Kita makan, kita rasa lain-lain sama-sama. Okey. Kau ambil lain tak? Kau ambil apa? Tu. Dah sampai. Uish. Dia tadi semalam sampai. Kak. Laju dia Ha. Sangat-sangat laju diorang punya servis. Baik dia servis. Ini adalah Bakso daging bakso daging berapa ringgit? RM13.50. RM13.50. Yang akunya RM14 sekali air. Yang itu? Lain mi Sekali air juga kan? RM17. Aku punya RM14 sekali air. Lagi murah. Eri punya berapa? RM20. RM16.50 sekali air. Ada ni, ada tempe, apa? Tahu pun tak ada. Ada tahu. Betul lah tu. Tak tahu. Tahu ke tak? So ni dia ayam gepuk Jogja. Aku takut tumpah tu. Hari tu aku buat semuanya tumpah. Ayam pistol, sambal. Kita nak rasa dia punya kacang dulu. Bismillah. Dah masuk mulut, bau pipi terbalik. Kacang dia pekat weh. Ini ayam dia. Sambal kacang dengan sambal ayam. Poket baru tak bawa tadi. Malah. Enggak. Ini boleh masuk dalam dish ni. Betul ada cakap sedap. Memang sedap. Dia punya kacang tu berlemak dan juga pekat. Suka makan panas-panas. Kobis fresh. Oh salah. Dah betul. Kat tepi muntah. Tekstur ayam dia panas-panas weh. Kau ni banyak sangat tengok review makan ni. Masin sikit tambah dia. Tapi okey, tak terlalu pedas. Makanya boleh makan untuk semua lapisan masyarakat. Ngam. Apa nama? Ni Habis dah jahanam. Dah jahanam.
Ini ayam penyet. Ini sambal ayam penyet. Sambal hijau. Kau letak mana ni? Tersedap member. Apa ni? Ayam penyet. Ayam lupa. Ayam penyet dengan sambal nasi. Bismillah. Sambal ni. Ni kau nak try? Bukan pedas. Masin sangat. Ni tekstur sambal dia. Tekstur Masin sikit. Ini ayam dia. Ayam okey. Pulang balik. Ayam dia macam ayam goreng. Ni pun dah garam. Dah garam. Apa ni? So daging. Bakso daging. Dah garam. Asal dia bukan macam tu. Yang ni dah kena operate. Bakso beranak. Aku ambil dia punya pentol dia lah. Bismillah. Ya. Tak ayam kau tak boleh makan tu. Dia dah habis yang makan. Sambal Ya. tu hilang. Bakso dia okey. Ini dia punya beranak. Apa? Ni pentol besar dia. Pentol kan panggil kan? Tapi dah dipotong lah. Apa lah kontol-kontol. Bukan kontol. Nampak? Oh. Ada isi dalam tu. Korek dulu sikit tengok. Oh, daging je dalam dia. Urat. 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 Sedap. Didatangkan dengan sambal. Weh, nasi aku habis. Guys, Memang habis. jangan risau, nasi dan sambal dah habis, kita boleh top up. Jom. Dah sampai guys. Nampak tu sambal banyak. Dia punya kacang banyak, nasi pun ada lagi. Serius tau. Panas-panas. Oh, dia. Semua tempat yang bengkak lah. Okey, kita dah habis makan. Nah, dah ramai orang terpaksa keluar. Sebab kita orang nak sembang-sembang lagi sikit. Cumanya kat sini tak sesuai untuk menyembang-nyembang. Kena menyembang di tempat lain. Sana. Kios sana. Sikit. Dah. Itu bukan, itu untuk jual, bukan. So, Jogja punya ayam sedap. Dia punya bukan. Lepak sini. Dia punya sambal kacang tu pekat. Lepas tu sambal dia tak berapa nak pedas. Nasi dia okey, lembut. Dan yang paling bestnya, dia punya servis sangat-sangat pantas. Order je dalam 10 minit dia dah sampai dah. Betul tak? Betul tak ni? Saya bukan nak puji lah. Dia punya servis. Servis dia mantul. Kita orang order memang laju sampai. Fast, safe and secure macam air motor punya deadline. Servis dia. Betul lah. Tapi betul. Memang sangat-sangat pantas. Kau bayar, tak sempat nak duduk, dia dah hantar air. Lepas tu 5 minit itu dah hantar nasi. Jadi kalau korang nak datang, boleh datang kat sini. Apa nama tempat? Prima Saujana. Prima Saujana Kajang, Jogja. Mantap. So insyaAllah kita jumpa next video. Aku Syazwan Haizat, Cun Gang. Like dan subscribe dah betul. Bye bye.